Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori. Korang tak rasa pelik ke kenapa view dia tiba-tiba banyak? Dia beli viewers, guys. Cuba bayangkan, I ni dah jadi influencer bertahun. Review sana sini baru dapat apa yang dapat sekarang ni. Dia buat sekali live je terus famous. Betul juga kan? Sebenarnya orang tak tahu kopi dia apa. Oh my god, aku beli viewers. Mula dengan cari agak nasib baik saya minta views. That's why lah, jangan percaya sangat. Takkan masak mie tambah itu ini boleh jadi famous. Dapat 1 juta views. Come on lah. Nak jadi followers, kena bijak. Takkan korang suka kayak gitu? Desperate dia ni. Tahu lah coklat. Takkan nak buat kerja macam ni. Semua nak famous. Dia jobless tu. Oh, patutlah nak jadi influencer. Tak apa-apa lah. Suka tingkah lah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Tak, pasal live Sabrina tu, Lantaklah. Saya okey je. Dia boleh cakap apa yang dia nak. okey. Kalau orang lain percaya macam mana? Saya ni berani kena benar tau. Saya tak buat apa yang dia cakap tu. Lagipun daripada saya membazir duit, Beli followers. Lebih baik saya guna duit tu untuk bayar hutang. Hutang? dan Saya pun nak guna duit juga nak tolong mak saya. Saya buat benda ni bukannya nak famous pun. Just to kill time sebelum saya dapat kerja sebenar. Just trying to survive. Faham. Nadia, tak semua orang boleh buat orang lain rasa selesa bila jadi diri sendiri. Awak buat orang rasa it's okay untuk tak jadi sempurna dan jadi diri sendiri. Sebab tu saya... Hello? Hello? Nadia? Saya suka awak, Nadia. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata. Ori-ori beraroma rasanya.